Beliau ni lama juga dah kenal dengan saya lah, 10 tahun. Dan banyak saya kenal Bangkok melalui Zakaria lah. Kalau apa-apa yang saya kenal Bangkok tu melalui Zakaria. Ya. Jadi sedikit pengenalan beliau. Beliau adalah penyair, editor dan penterjemah yang pernah memenangi Sea Right Award 2010 melalui koleksi puisinya Tiada Gadis dalam Puisi, No Woman in Poetry. Puisi yang bukan puisi untuk orang yang bercinta, tapi puisi untuk orang yang mengenali manusia lebih dalam, sama ada lelaki dan perempuan. Dan kumpulan keduanya yang belum lagi diterjemah ke bahasa Inggeris ialah sambungan daripada yang pertama tadi, Tetapi di dalam kita sedalam lautan. But in us it is deep as the sea. Yang ni saya tunggu-tunggu jugalah, sebab puisinya agak dalam kalau baca. Dan pada 2024 beliau menghasilkan koleksi ketiga bertajuk Puisi Posthumous dari Syurga, Posthumous Poems from Paradise, yang disenarai pendek untuk Sea Right Award 2025 pada tahun ini. Jadi setelah 25 tahun menetap di Bangkok dan India, beliau pulang ke Narathiwat. Beliau adalah boleh berbahasa Inggeris, berbahasa Arab, berbahasa Urdu. Tidak salah saya, betul kan? Penyair dan juga ustaz yang sebenar. Jadi saya persilakan saudara Zakaria dengan tajuk Sastra Thailand Contemporary, Cabaran Penerbitan di Era Digital. Tahun 2009 saya baca puisi di Rumah Pena, di luar Rumah Pena di Malang. Malam ini saya akan baca puisi di Selangor. Sastra Thailand Contemporary, Cabaran Penerbitan di Era Digital. Situasi sastra kontemporari dan industri penerbitan buku di Thailand ini berada di tengah-tengah transformasi penting yang dipengaruhi secara mendalam oleh pertumbuhan teknologi digital. Perubahan tingkah laku pembaca dan faktor sosioekonomi artikel ini akan meninjau trend utama, cabaran dan peluang bagi kedua-dua bidang ini. Situasi sastra kontemporari Thailand meneroka isu baru dan kepelbagaian. Sastra Thailand kontemporari menonjolkan kerana kepelbagaian dan kandungan dan keberanian untuk mengkritik masyarakat secara lebih langsung. Trend menarik termasuk isu sosial dan politik. Penulis generasi baru sering mengangkatkan isu sensitif dan kontemporari seperti kesamaan sosial, politik, identiti seksual, LGBTQIA+, dan penerokaan sejarah dari perspektif baru. Banyak karya menampilkan ciri sastra realisme sosial dalam bentuk baru yang lebih kompleks dan tidak terikat pada tradisi lama. Penerokaan minda dan komunis dan kemanusiaan. Terdapat karya yang menumpukan kepada mendalami emosi, impian, penderitaan dalam kehidupan peribadi watak, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dimensi kemanusiaan kepada pembaca. Format bebas dan bahasa kontemporari. Terdapat eksperimen dalam format penulisan yang tidak terikat pada struktur tradisional. Penggunaan bahasa kolokvial selangga atau gabungan bahasa asing menjadikan sastra lebih mudah diakses oleh khalayak yang lebih luas. Kemunculan sastra digital dalam talian. Ramai penulis
menggunakan platform dalam talian seperti novel web novel atau media sosial sebagai seluruh utama untuk menerbitkan ini merupakan titik permulaan penting yang membina pakalan pembaca khusus sebelum berkembang menjadi penerbitan dalam bentuk cetakan. Saya baca lambat sikit. Situasi industri penerbitan buku Thailand adaptasi dalam prasaran yang terpecah. Industri penerbitan buku Thailand mempunyai nilai pasaran yang terus berkembang selepas era COVID-19 dan dijangka akan mencecah puluhan bilion baht. Namun ia berdepan dengan pelbagai cabaran. Cabaran satu, peralihan ke digital. Persaingan daripada media digital dan bentuk hiburan lain memaksakan buku bercetak untuk menyelesaikan diri. E-book dan audiobook berkembang pesat, terutamanya e-book yang jumlah tajuknya meningkat secara signifikan. Dua, pasaran niche market. Penerbitan secara mengeluarkan besaran mass production semakin berkurangan dan beralih kepada penghasilan kandungan berdasarkan minat khusus. Yang lebih banyak ini menyebabkan pasaran terpecah, fragmented market. Jenis buku tertentu dicetakkan dalam kuantiti yang lebih rendah tetapi dijual pada harga yang lebih tinggi untuk pembaca khusus. Tiga, isu kos. Pencetakan berdepan dengan masalah kos bahan mentah seperti kertas yang tidak menentu, kekurangan tenaga mahir dan keperluan untuk melabur dalam teknologi percetakan moden bagi memenuhi permintaan pelanggan yang pelbagai. Peluang dan strategi penyesuaian. Kuasa pesta buku. Acara pemameran buku kekal sebagai mekanisme penting untuk memunculkan industri menjana pelajaran besar dan menjadi tumpuan bagi ramai pembaca dan usahawan. Dua, pemasaran melalui komuniti dalam talian penerbit dan penulis menggunakan strategi meracun buku penciptaan minat mendalam dan membina komuniti pembaca yang teguh di dunia maya seperti X, Twitter, TikTok, kumpulan Facebook untuk membina kesetiaan dan jualan. Integrasi dengan ekonomi kreatif. Buku diperluaskan ke dalam format lain seperti siri TV, filem, permainan atau cenderamata. Ini meningkatkan nilai tambah dan meluaskan pakalan penonton. Contohnya novel yang diadaptasi menjadi siri Y, Yuri, mendapat populariti yang sangat tinggi. Cetakan atas permintaan, print on demand. Teknologi percetakan digital membolehkan penerbit menciptakan buku dalam kuantiti kecil untuk menguji pasaran atau mencetakkan semula mengikut permintaan dengan serta-merta, mengurangkan risiko penyisapan stok. Kesimpulan
cabaran yang disertai peluang. Sastra kontemporari Thailand berkembang pesat dengan kepelbagaian kandungan dan format yang berani mencerminkan masyarakat secara mendalam. Sementara itu, industri penerbitan sedang menghadapi gelombang digital dengan beralih ke pasaran khusus dan memanfaatkan pembinaan ekosistem pembaca yang kukuh, bukan sahaja menghasilkan karya berkualiti yang seiring dengan isu sosial, tetapi juga perlu menggabungkan kerjasama antara penulis, penerbit, platform digital dan sokongan dasar daripada kerajaan supaya budaya membaca dan penerbitan dapat terus berkembang di zaman yang berubah. Situasi dan populariti buku terjemah di Thailand, jendela dunia yang terus berkembang. Situasi dan populariti buku terjemahan di Thailand adalah menonjol dan merupakan mekanisme penting dalam memacu pasaran buku secara keseluruhan, terutamanya dalam kategori novel fiction dan sastra niche. Buku terjemahan berfungsi sebagai jambatan yang membolehkan pembaca Thailand mengakses pemikiran, budaya dan berketahuan dari seluruh dunia dengan pantas. Trend populariti dan perkadaran dalam pasaran. Populariti berterusan, buku terjemahan kekal sebagai kategori yang sangat popular, terutamanya dalam pasaran novel dan sastra. Kategori fiksyen popular, kebanyakan buku terjemahan berada dalam kumpulan novel dan sastra, meliputi pelbagai genre seperti fantasi, sci-fi, mempunyai pangkalan peminat yang kukuh dan sering diterjemahkan serentak dengan pelacaran filem atau siri TV. Penyiasakan trailer misteri, terutamanya karya terjemahan dari Jepun dan Korea Selatan, dan semakin mendapat populariti dan yang ketara. Sastra kontemporari, sastra remaja, kontemporari, karya terjemahan yang menang anugerah antarabangsa atau mempunyai kandungan yang mudah diakses dan sesuai dengan Gen Z. Pengaruh budaya pop Asia. Karya terjemahan dari negara-negara Asia Timur, terutamanya Jepun, light novel, manga, sastra dan Korea Selatan, novel, mendapat populariti yang sangat tinggi sejajar dengan trend hiburan dan media dalam talian. Buku pembangunan diri, how to, dan perniagaan. Buku terjemahan dalam kumpulan ini sering mendominasi sinarai jualan terbaik kerana pembaca Thailand berminat untuk mengkomplikasikan pengetahuan dan idea dari luar negara dalam pekerjaan dan kehidupan. Sumber bahasa dan negara pengeluar utama. Bahasa Inggeris kekal sebagai bahasa utama yang paling banyak diterjemahkan, meliputi sastra klasik, sastra pemenang hadiah Nobel sehingga buku jualan terbaik bestseller. Bahasa Jepun, bahasa yang paling banyak diterjemahkan dalam
kumpulan Asia terutamanya manga dan light novel yang mempunyai berkadaran besar dalam pasaran keseluruhannya. Bahasa Korea mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun. Bahasa Cina, bahasa Eropah yang lain-lain. Perlahiran ke era digital dengan buku terjemahan, e-book dan audiobook, novel web, terjemahan, peminat, fan translation, cabaran industri terjemahan, kos hak cipta dan harga. Kos pembelian hak cipta dari luar negara agak tinggi, ditambah dengan kos pengeluaran yang meningkat ini. Okay, saya rasa. Terima kasih. Saya biasanya tak berkarya dengan bahasa Melayu dan seminar belum bahasa Melayu, tapi ini mungkin kali pertama untuk saya. Terima kasih.